memang saya daripada awal lagi lah sebelum pencen, saya kata sebelum saya pencen ni saya nak mengaji. Saya nak mengaji sampai pandai lah. Sebelum ni pun memang saya belajar. Banyak kali lah saya belajar dengan makcik. Ada makcik maya rumah saya mengaji, tapi tak pandai-pandai juga. Sebab cara dia tu cepat sangat. Lepas tu saya pernah pergi belajar dekat UM di Lampuri 5 semester, 2 tahun setengah. Yang tu kira saya berkorban banyak sangat lah. Dia setiap Jumaat kelas dia. Jadi kalau saya kerja pagi, bila saya kerja pagi, saya pergi kerja 6.30. Saya siap dah bawa baju untuk pergi ke kelas pukul 3 tu. Maknanya kalau hari Jumaat, setiap Jumaat saya mengaji tu, saya akan daripada rumah 6.30 petang baru saya balik selepas habis kelas. Setiap minggu saya berkorban selama 2 tahun setengah, Ustaz. Lepas tu masa tu saya belajar 2013. Maknanya dah 10 tahun lepas saya belajar. 2013 saya start belajar dekat UM di Lampuri 2 tahun setengah, tapi tak boleh lah Ustaz, dia level dia tinggi sangat. Sebab student dia kebanyakannya student kias yang orang kata yang terror sangat lah, tak boleh lah dengan kita yang ke laut. Tapi saya cuba juga habiskan 2 tahun setengah. Alhamdulillah, lepas tu saya kata tak apa, saya nak cari lagi. Kemudian Ustaz tahu ke, saya dah beli buku Haraki tu sebenarnya. Tapi setahun saya simpan, saya tak guna pun sebab macam mana saya nak baca, macam mana saya nak menari benda-benda tu. Lepas tu tahun lepas saya tengok Ustaz Zakaria menari dekat TikTok. Saya pun kata, aku ada dah buku ni. Lepas tu saya pun tekan beg biru tu. Lepas tu Ustazah Jihan call saya, dia suruh saya mengaji. Dia beritahulah saya di level kuning. Okey, tak apalah Ustazah. Saya kuning pun saya nak start daripada merah lah, saya kata. Bila saya start daripada, nanti lepas ni saya boleh ajar orang start daripada merah. Sebab orang mesti nak belajar daripada merah, tak ada orang belajar daripada kuning. Sebab kalau saya sendiri pun sebut pun kadang banyak tak betul lagi Ustaz. Tapi gitulah. Tapi saya sukalah sebab saya sekarang ni kalau saya baca saya tak ada berhenti ngaji. Sekarang ni cara saya baca Ustaz, saya baca, saya kepit 10 satu juzuk tu. Saya paksa diri saya kena habiskan 10 satu hari. 10 hari tu satu hari saya wajib. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum subuh, selepas subuh, saya kepit tu 10. Kalau saya dapat habiskan 10, saya kepit 10 lagi. Saya pastikan 10 tu dah habis. Kalau tak habis esok tu, saya mesti habis juga 10 tu. Alhamdulillah lah Ustaz. Bila saya baca, saya tak tahu lah Ustaz. Bila saya baca kan Ustaz, saya nampak macam cahaya terang je kalau saya baca dekat gelap. Sebab tu